Baiklah, sekarang ni saya akan mempersembahkan hasil tugas sains saya, iaitu BMB 2073 Pedagogik dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Baiklah, jadi di paparan hadapan mulanya ada tajuk iaitu mari mengenali akronim. Dan kita boleh tekan button start ni untuk mula. Okey. Baiklah, kita ada paparan besar tajuk untuk pembelajaran mengenai topik ini, iaitu mari mengenali akronim. Okey. Seterusnya button next ni berfungsi dan kita boleh tekan sahaja next untuk ke layar yang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi di sini ada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Baiklah, standard kandungan dia ialah 5.1, memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard pembelajarannya pula ialah 5.1.1, memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks. Baiklah, objektif pembelajaran pula ialah pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis cantuman penghasilan akronim dengan tepat mengikut konteks. Baiklah, okey, saya ada sedikit nak beritahu. Ini adalah pembelajaran bahasa Melayu tingkatan 2. Ini adalah pembelajaran bahasa Melayu tingkatan 2. Seterusnya kita akan bergerak. Okey, ini adalah button untuk ke belakang. Saya saja menunjukkan bahawa buttonnya berfungsilah. Okey, ini kepaparan tadilah. Seterusnya kita akan bergerak ke depan. Ini adalah button untuk next. Okey, baik. Di sini kita nampak apa itu akronim, iaitu definisi lah yang menjelaskan apa itu akronim. Akronim ialah perkataan yang dihasilkan melalui pencantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Okey, next. Okey, baiklah. Di sini menunjukkan bahawa penghasilan akronim terbahagi kepada 4 jenis cantuman. Jika kita lihat dekat paparan ni ada 4 jenis cantuman. Yang pertama ialah cantuman huruf awal perkataan. Yang kedua ialah cantuman huruf dan suku kata sesedak sebutan. Cantuman ketiga ialah cantuman suku kata awal perkataan. Dan akhir sekali ialah cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Baiklah, setiap ikon ni 1, 2, 3, 4 ni boleh ditekan dan kita akan dapat melihat lebih lanjut info tentang jenis cantuman ini. Di bawah ini ialah latihan pengukuhan. Biasanya apabila sudah selesai mengikuti keempat-empat ini, barulah boleh pergi ke latihan pengukuhan di bawah ini. Ini ialah button untuk kembali ke belakang. Baiklah, kita lihat pada yang pertama, iaitu cantuman huruf awal perkataan. Di sini ada menjelaskan apa dia cantuman huruf awal perkataan, iaitu dibentuk melalui pencantuman huruf awal beberapa perkataan yang kebanyakan terdiri daripada kata nama khas dan dieja dengan huruf besar. Contohnya ialah seperti Adon, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri. ABIN, Angkatan Belia Islam Malaysia. ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Dan USM, iaitu University Sains Malaysia. Okey, apabila kita tekan ini, dia akan pergi ke paparan yang tadilah. Kita boleh next untuk melihat soalan kuis untuk jenis cantuman inilah. Okey. Di antara berikut, manakah yang terhasil daripada akronim cantuman huruf awal perkataan? Okey, kita boleh pilihlah di antara 4 ini. Mana satu jawapan yang tepat. Contohnya jika kita pilih jawapan yang salah,
Dia akan keluar layar maaf anda salah dengan menunjukkan bentuk pangkah yang besar berwarna merah. Kita boleh cuba lagi kembali kepada soalan lain tadi untuk membuat pembetulan. Okey, dan kali ini kita akan memilih jawapan yang betul, iaitu kita tekan ini dia. Dan dia ada paparan tahniah anda betul. Okey. Dan seterusnya kita akan next dan melihat kembali ke paparan asal tadi, iaitu menunjukkan 4 jenis cantuman akronim ni lah. Kita boleh pilih setiap satu ni dan struktur dia sama sahaja seperti yang kita masuk sebentar tadi, iaitu ada animasi salah dan betul. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat kepada latihan pengukuhan. Bila dah siap semua 1, 2, 3, 4 jenis ni dah melayarinya, barulah pergi ke latihan pengukuhan. Okey. Dekat sini ada senaraikan akronim di bawah mengikut jenis 4 cantuman. Aktiviti ini boleh dibuat di dalam kelas dengan menyuruh pelajar-pelajar menulis dan mengelaskan ataupun senaraikan akronim ini mengikut jenisnya. Okey. Apabila sudah selesai, pelajar sudah selesai menulis dalam buku di dalam kelas, kita boleh bersama-sama untuk memeriksa jawapannya. Untuk memeriksa jawapannya, boleh tekan button jawapan. Kalau tekan button lambang rumah ni, dia akan pergi kepada mula-mula tadi, iaitu home. Okay, kita terus tekan kepada jawapannya, kita akan dapat melihat. Perkataan-perkataan tadi akan bergerak mengikut kumpulannya masing-masing. Jadi di sini pelajar boleh menilai lah sejauh mana mereka dapat mengelaskan ataupun menyenaraikan akronim ini mengikut jenisnya yang betul. Baiklah, seterusnya. Okey. Sudah tamat. Itu tahniah anda tamat pembelajaran. Itu di mana tamatlah sesi pembelajaran slide ini. Dan ini adalah button untuk kembali semula lah. Kita boleh tekan. Okey, baiklah. Sekian sahaja pembentangan slide video tentang daripada saya lah. Sekian, terima kasih.